Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Coach Sean di dalam bikisan Patriot pada pagi ini. Salam Patriot pagi. Okey, kita umumnya membincangkan tentang kepelbagaian nilai di dalam nilai budaya kerja iaitu Patriot. Patriot adalah budaya kerja Agrobank dan nilai ataupun budaya kerja Agrobank adalah Patriot. Tapi kita terlepas pandang satu perihal yang menyatakan bahawa nilai-nilai yang kita lakukan ini, yang kita terjemahkan kepada aktiviti dan kelakuan serta tertib adalah sebenarnya berkait rapat dengan hubung kaitnya dengan semangat cintakan negara, patriotism, dan juga bagaimana kita menjunjung nilai budaya kerja kita seharian. Okay. Integrasi antara semangat dan cintakan negara, patriotism, dengan nilai murni korporat adalah penting untuk membina satu syarikat yang teguh yang menjunjung segala aspirasi kerajaan dan juga cita-cita kehadapan untuk memastikan kita ni lestari di dalam penyediaan makanan dan juga keterjaminannya. Alright, serta juga untuk mendukung Akta 84. Ingat, kita adalah antara bank yang julung-julungnya mendapat pengiktirafan daripada Akta Parlimen 84, Akta Bank Pertanian Malaysia Berhad. Berikut adalah beberapa cara yang kita boleh bina semangat cinta negara ini yang dapat satukan dengan nilai Patriot Agrobank. Satu adalah integriti. Cinta negara bertindak dengan jujur dan ikhlas. Cinta kepada negara kita berhemah dan juga bermaruah, di mana semua perniagaan dan urusan perniagaan kita mengelakkan daripada segala salah laku, jenayah dan juga berrasuah. Dan apabila ini berlaku, kepatuhan kepada undang-undang adalah amat penting dan piawaian etika yang tertinggi mencerminkan rasa tanggungjawab kita kepada masyarakat serta negara umumnya. Satu adalah CSR, sumbangan kepada sosial ataupun sosial korporat, di mana tidak semua rakyat masyarakat kita bertuah untuk mendapatkan kesenangan dan kelangsungan hidup yang lebih yang baik. Tetapi kerana itulah tanggungjawab kita, kerana kita cintakan negara, kita cintakan bank kita, kita menganjurkan banyak aktiviti CSR yang berbentuk membantu mereka yang di dalam kesusahan, yakni mereka yang di dalam bawah sebagai target komuniti kita yang penting, iaitu the underserved and the unserved. Ketiga ada professionalism. Ini amat penting. Kerana kecemerlangan dan kualiti itu membawa kita ke satu arah yang lebih tinggi daripada kesemua bank-bank ataupun kesemua mereka bertanggungjawab di dalam membawa naik tinggi nilai mereka yang dalam kesusahan. Kerana apabila ini berlaku, cinta kepada negara adalah berusaha dengan tahap kualiti dan kecemerlangan yang bertaraf antarabangsa. Kerana kita tidak memberikan satu perkhidmatan yang lebih baik daripada yang lain kerana kita membawa maruah bangsa dan negara. Respect integrity, perpaduan dan keterangkuman, unity and inclusivity. Cinta kepada negara menggalakkan persekitaran kerja yang konklusif, yang inklusif, yang menghormati kepelbagaian kaum, agama, bangsa dan budaya seperti mana di Malaysia. Selaras dengan prinsip rukun negara, nilai korporat membina pasukan bersatu padu, kolaboratif dan mencerminkan semangat perpaduan nasional. Teamwork, positive attitude, pembangunan bakat tempatan. Ini yang satu penting. Apabila kita sayangkan negara kita, kita sayangkan rakyat-rakyatnya. Apabila kita sayangkan rakyat-rakyatnya, kita memberikan peluang yang lebih kepada mereka daripada mereka yang daripada luar. Apabila ini berlaku, ini adalah sifat sayangkan, cintakan negara yang utuh kerana kita membina modal insan tempatan, memperkasakan modal insan tempatan. Marilah kita sama-sama melihat mereka yang lebih berbakat daripada mereka yang datang daripada luar sebenarnya, sebab kita mungkin tidak nampak apa yang boleh diberikan secara nilai oleh bangsa kita dan juga masyarakat kita sendiri. Secara ringkasnya, semangat cintakan negara ada dalam konteks korporat bermaksud menjalankan perniagaan dengan cara beretika, bertanggungjawab, berintegriti, kerana ini akan menyumbang kepada kekuatan negara dari segi positif kepada pertumbuhan ekonomi, keharmonian sosial dan reputasi negara. Dengan ini kita bincang-bincangkan, fikir-fikirkan dan kita amalkan. Saya Coach Sean. Kita berhenti sejenak di sini dalam bikisan Patriot pada pagi ini. Salam Patriot pagi.